Uish. Orang perempuan, cermin tak boleh berpisah. Kan? Belek muka, tekan jerawat, lepas tu tengok jeragat. Saya nak tanya, siapa yang ada masalah kesan parut lama sangat, susah nak hilang? Dulu masa muda, kan? Kurang sebulan dah hilang. Seminggu pun dah pudar. Tapi bila kita umur 30 ke atas, lagi-lagi kalau 40 ke atas, kadang 5-6 bulan pun tak hilang lagi parut tu. Kadang sampai setahun pun parut tu masih ada. Parut tu dia dah tak jadi parut dah. Dia dah jadi pigment, dah jadi macam jeragat dah. Jeragat kekal dekat situ. Okey, saya duduk sana. Saya ni bawa balik dia ceramah. Macam tu lah orang perempuan. Balik ceramah pun tengok cermin dulu. Siapa macam saya? Balik rumah kan, tengok cermin dulu sebelum buka tudung. Buka tudung tengok cermin lagi. Dalam tandas tengok cermin lagi. Lepas mandi tengok cermin lagi. Tak tahulah berapa kali sehari kita tengok cermin. Masya Allah. Jadi, saya nak bagi tahu kepada wanita, setiap kali tengok cermin, kalau rasa stres tu, rasa macam geram, dia tengok muka sendiri. Ni, cuba cukur kolagen. Cukur kolagen baik Ustazah Asma Harun ni. Dia selamat, dia sehat, dia insya-Allah berkesan kerana dalamnya ada bahan-bahan premier yang sangat bagus untuk kesihatan kulit A to Z. Dari segi anti-aging ke, untuk pencerahan ke, masalah kulit kering ke, sebab dalamnya ada kolagen. Kolagen peptide yang sangat halus, micro kolagen. Dia menyerap dalam darah. Hampir ke semua yang kita minum tu dia akan masuk. Maksudnya nutrition dia tu. Lepas tu dalam ni ada astaxanthin. Lepas tu paling bagus, ni ramai yang suka. Sebab kita masukkan extra white tomato. Saya kalau penat-penat balik kerja pun, balik ceramah, saya bancu air ni dulu. Saya tak rasa pun macam air ni jadi beban ke, bimbang berat badan naik ke, tak. Sebab apa? Ini adalah minuman untuk healthy and beauty. Untuk kesihatan dan juga kecantikan. White tomato dalam ni dia sebenarnya anti radang. Kulit kita yang kusam, yang gelap, yang parut tak hilang-hilang sebenarnya sedang meradang. Dia bagi signal bahawa kulit kita ni dia perlukan bantuan. Bantuan daripada luar, mungkin skincare, tapi yang lebih diperlukan adalah bantuan dalaman. Dia anti-inflamasi. Apabila kulit kita ni dah lama sangat terdedah kepada radikel bebas seperti udara, cahaya, ion kotor dan lain-lain, sistem barrier pertahanan kulit tu dah lemah. Jadi bila mudah naik jerawat, kan, mudah kering, macam-macam lah. White tomato dalam ni dia kaya dengan anti radang untuk kulit. Maka dia akan merawat, dan kerana bahan dalamnya secara semula jadi, dia akan memberi pencerahan. InsyaAllah. Tapi kena faham, disebabkan ia adalah pencerahan semula jadi, bukan daripada chemical, maka dia memerlukan masa sedikit. Saya harap para wanita yang nak dapatkan kulit lebih cerah dan nak dapat selesaikan masalah jeragat lah, pigmentation lah, itu samalah tu. Ataupun kita panggil melasma, tolong bersabar, sekurang-kurangnya tunggu masuk bulan ketiga. Saya tak janjikan hari ni minum esok cerah, minggu ni minum minggu depan cerah, bulan ni minum bulan depan cerah. Sebab apa? Kita kan nak apa? Nak cerah semula jadi dan sihat selamat. InsyaAllah. Dapatkan segera cukur kolagen by Ustazah Asma Harun, yang terbaik daripada saya untuk anda yang istimewa. Tekan link di bawah sekarang.